Korang tahulah, Indonesia ni IQ-nya 78. Serta para-para pemimpin pun kau tahulah macam mana kuat makan rasuah. Dan bukan setakat itu je, ekonomi Indonesia tu tak maju sampai sekarang. Kita harus adil dalam menilai dan kita harus bijak membaca politik. Dan apa yang penting, bila kita dengar sebuah kenyataan tu, pastikan kita dengar keseluruhan. Barulah kita faham konteks apa yang dimaksudkan. Belakangan ini sejumlah netizen Malaysia kembali menyerang Presiden Indonesia usai unggahan media mereka soal isu pengakuan Israel setelah Palestina merdeka. Komentar pedas pun bermunculan, mulai dari merendahkan IQ bangsa Indonesia, menuding pemimpin gemar korupsi, hingga menyebut ekonomi Indonesia tak pernah maju. Sindiran tersebut menuai reaksi keras di jagat maya. Ironisnya, di tengah hujatan itu, justru bulan Oktober ini Malaysia bersiap menyambut kunjungan Donald Trump dengan tangan terbuka. Kontras yang menimbulkan tanda tanya, benarkah mereka berhak melontarkan tudingan miring pada Indonesia? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku sebenarnya agak sedih lah sebagai umat Islam. Okey, ni kenyataan je. Bukan setakat tu je, dekat komen dekat X pun ramai yang mengecam teruk gila lah dengan kenyataan Prabowo Subianto ni. Ramai teruk kena kecam. Aku tak tahu kenapa. Dah lah, kita tahulah Indonesia ni sebuah negara yang populasi majoritinya Islam. The biggest majority. Tapi korang tahulah Indonesia ni IQ-nya 78. Serta para-para pemimpin pun kau tahulah macam mana kuat makan rasuah. Dan bukan setakat itu je, ekonomi Indonesia tu tak maju sampai sekarang. Itu sebab, katakanlah, hampir saya tak pasti berapa jumlah rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia ataupun yang menetap di Malaysia. Saya percaya dalam hampir 2 juta rakyat Indonesia bekerja di Malaysia. Sebab di Indonesia ni, kau tahulah macam mana, banyak sektor industri dah gulung tikar dah. So aku rasa Presiden Bapak Prabowo Subianto buat begitu ada sebab. Mesti ada sebab. Kan? Tak tahulah macam mana. Tapi nasib baiklah di Malaysia ni menolak sekeras-kerasnya negara haram jadah tu. Kita sebab Malaysia mempunyai prinsip yang tegas. Tolak-tolak lah habis-habis. Okey? Dan aku tak rasa suatu hari nanti kedutaan Israel di Indonesia pula bakal dibuka. So kepada rakyat Indonesia sekalian, ini pengajaran ya. Pengajaran, pilihlah pemimpin yang betul-betul berjiwa rakyat. Bukan hanya sekadar omong kosong, tetapi realitinya enggak ada. Saya dah baca dah teks penuh ucapan Prabowo di PBB yang kontroversi baru-baru ni. Sebenarnya Prabowo tu dia bagi ucapan hampir 20 minit lama tau. Dan dalam ucapan dia tu penuh dengan kata sokongan terhadap Gaza. Dan Prabowo juga mempersoalkan tentang kenapa dunia mendiamkan diri terhadap kesesaran Gaza dan sebagainya. Banyak tau perkara yang dia cakap pasal Gaza. Tetapi apa yang ditularkan ialah pandangan dia tentang solusi dua buah negara Israel dan Palestin tu. Korang tahu kan, majoriti negara Islam dan negara-negara lainnya memang menyokong solusi dua buah negara tu. Negara kita pun sokong tau. Cuba korang buat kajian pasal perkara ni. Cumanya, yang jadi isunya ialah apabila si Netanyahu ni pergi puji Indonesia. Bila dia pergi puji Indonesia, itulah yang jadi kontroversinya, macam seolah-olah Prabowo cuba berlunak dengan Israel. Pandai tau Netanyahu ni, dia cuba mencucuk antara dunia Islam. Bahkan nampak tak, dia siap letak gambar Prabowo dekat papan iklan di bangunan Israel lagi tu. Itu memang jelas dia sengaja. Dan malangnya taktik dia tu berjaya. Dan antara sebab lain kenapa Netanyahu ni teruja sangat dengan Indonesia ni, sebab majoriti umat Islam terbesar dunia adalah di negara Indonesia. Mestilah dia cuba berbaik dengan Indonesia. Kita harus adil dalam menilai dan kita harus bijak membaca politik. Dan apa yang penting, bila kita dengar sebuah kenyataan tu, pastikan kita dengar keseluruhan. Barulah kita faham konteks apa yang dimaksudkan. Saya percaya sebelum sidang ASEAN dalam pertemuan dengan Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, kita akan gunakan juga kesempatan itu untuk mengajak untuk beliau memahami sikap dan pendirian Malaysia yang tegas untuk mencapai keadilan bagi semua, termasuk bagi Gaza dan Palestin. Assalamualaikum. Rakyat Malaysia menolak kehadiran Donald Trump di bumi kita. Malaysia adalah
tanah damai, bebas daripada cengkaman kuasa besar yang hanya membawa agenda penindasan dan perpecahan. Kehadiran beliau bukan simbol persahabatan sahabat-sahabat, tetapi lambang campur tangan asing yang akan mengancam kedaulatan negara. Bersama kita teman-teman, ayo nyatakan kita bantah, kita tolak. Malaysia tidak akan tunduk pada politik rakus Donald Trump. Kita bantah Trump, kita tolak Anwar. Assalamualaikum. Jadi Donald Trump akan tiba di Malaysia dan perkara ini disahkan sendiri oleh Anwar Ibrahim, PMX kita. Dan perkara ini merupakan satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku dan dia memberikan banyak isyarat buruk kepada diri kita dan juga kepada umat Islam yang berada di Malaysia ini. Pertama sekali kita perlu faham siapakah Donald Trump ini. Beliau bukan sahaja Presiden Amerika Syarikat, tapi beliau telah memainkan peranan seolah-olah beliau ini presiden kepada negara rejim Zionis. Beliau memberikan bilion dolar Amerika Syarikat kepada negara rejim Zionis yang berbentuk bantuan kenderaan dan juga bantuan yang lain. Dan yang lebih teruk daripada itu, beliau memberikan bantuan sebesar-besarnya yang berbentuk bantuan politik yang melindungi negara rejim Zionis ini dengan menggunakan kuasa veto dan juga banyak melawan arus. Majoriti negara ke atas dunia ini telah pun mengiktiraf negara Palestin, tetapi dengan adanya Donald Trump ini, dia menafikan, menghalang perkara tersebut berlaku. Jadi Donald Trump ini bukan hanya Presiden Amerika Syarikat, tetapi dia adalah ketua segala jenayah genosid yang sedang berlaku ini dan dia adalah menjadi pembantu besar dan juga penaja paling besar bagi Netanyahu, dan disebabkan dialah Netanyahu ada confidence untuk meneruskan lagi jenayah agama kemanusiaan yang sedang berlaku ke atas bumi Gaza ini. Jadi sekiranya kita menolak kehadiran Donald Trump ini, adakah kita menolak bahasa diplomasi? Adakah kita tidak menghormati apa yang sepatutnya berlaku dekat atas dunia ini, di mana setiap hubungan satu negara ke negara lain kita perlu menghormati hubungan diplomatik? Sebenarnya kita bukan tidak mahu menghormati bahasa diplomatik, tetapi Amerika Syarikat dan juga rejim tidak pernah menghormati diplomasi dalam mana-mana negara, khususnya berkaitan dengan isu Palestin. Mereka tidak menghormati kedaulatan negara Palestin. Mereka tidak menghormati nilai kemanusiaan yang sepatutnya dihormati dan juga dijaga oleh negara-negara ke atas dunia ini. Tapi ianya tidak langsung dihiraukan. Jadi kita mahu melebihkan hubungan kita dengan Amerika Syarikat, tapi kita lupakan apa yang berlaku dekat Palestin. Jadi kalau kita menolak apa yang akan berlaku pada persidangan Asia yang ke-47 ini, adakah kita akan mengabaikan kita punya kepentingan ekonomi? Kita perlu faham bahawa kita sebagai seorang manusia, kita tidak boleh melebihkan nilai moral dan juga nilai kemanusiaan daripada segala-galanya. Khususnya kita pula orang Islam. Kita tak boleh melebihkan nilai agama Islam yang ajar kita untuk menjaga saudara-saudara kita dalam kesusahan. Dan kita perlu faham bahawa sekiranya kita melebihkan makanan ke atas pinggan kita daripada apa yang berlaku setiap 15 minit, setiap 30 minit, kanak-kanak di Palestin dibedil dan juga menjadi syuhada, di manakah kita punya hati perut? Di manakah kita punya nilai keimanan dalam jiwa kita? Ini bukan saya sebut. Ini yang disebutkan oleh Prof. Emeritus Nazari Ismail sendiri, salah seorang daripada pakar ekonomi daripada Universiti Malaya. Dan beliau ditanya juga dalam sebuah podcast, bagaimana sekiranya mereka mahu menghukum kita disebabkan kita tolak dia datang ke Malaysia. Kita perlu faham tarif yang digunakan oleh Amerika Syarikat sebagai hukuman kepada negara-negara ini akan membebankan ekonomi Amerika Syarikat sendiri. Dan kita lihat banyak kali Amerika Syarikat terpaksa U-turn balik hukuman tarif yang digunakan ke atas negara tertentu sebagai China dan sebagainya. Asalnya menentukan satu number kepada negara China, tak salah 100 lebih peratus, kemudian diturunkan kepada 50%, something like that. Dan begitu juga banyak dalam situasi-situasi tertentu di mana Amerika terpaksa U-turn balik keputusan tarif yang telah dikenakan kepada sebuah negara, sebab dia akan mengakibatkan tekanan daripada rakyat dia sendiri, khususnya daripada golongan pertengahan dan golongan bawahan. Dan sekiranya semakin tinggilah tarif yang dikenakan kepada negara-negara yang berdagang Amerika Syarikat, semakin susahlah kehidupan rakyat Amerika Syarikat sendiri. Seterusnya ialah kita perlu faham bahawa dasar dan juga polisi sebuah negara menyokong Palestin ataupun menyokong negara rejim Zionis sebenarnya tidak akan mengesani keputusan tarif dikenakan sebuah
ke atas sebuah negara. Sebagai contoh, India merupakan negara yang terbesar membeli senjata daripada negara rejim Zionis. India bahkan mengekalkan hubungan yang baik dengan negara rejim Zionis, tapi dikenakan juga tarif sebanyak 50%. Sebab itu kita jangan fikir bahawa Amerika Syarikat ini mereka mampu untuk mengawal segala-galanya, mereka mampu untuk mengawal kita. Dan kita perlu faham bahawa Donald Trump ini orang nombor satu dalam yang bertanggungjawab ke atas apa yang berlaku di Palestin, di mana 65,000 orang telah pun syahid. Dan kita mahu menghamparkan kapet merah kepada beliau, menyambut kedatangan beliau. Seperti mana kita benci Netanyahu, seperti itu jugalah kita patut benci Donald Trump. Dan ini bukan masalah diplomasi lagi. Ini bukan masalah hubungan antarabangsa, tapi ini adalah masalah maruah dan juga prinsip kita sebagai umat Islam. Mereka sedikit pun tidak menghormati prinsip dan juga perjanjian hubungan antarabangsa ataupun hubungan diplomatik dengan negara-negara tertentu. Kenapa kita kena expect diri kita menghormati kita punya hubungan diplomatik dengan dia? Kita tak memaksudkan untuk memotong terus hubungan dengan Amerika Syarikat, tapi sekurang-kurangnya kita patut beri warning kepada beliau bahawa kita tak suka apa yang dia buat terhadap saudara-saudara kita di Palestin. Dan sepatutnya kita tak hamparkan kapet merah kepada beliau, tapi kita patut memberikan kepada dia adalah amaran. Jangan sokong Netanyahu. Jangan berikan senjata, sekat segala bantuan, ketederaan yang diberikan kepada rejim Zionis. Kerana itulah yang akan mempanjangkan nyawa mereka. Jadi ini sedikit sebanyak, dan saya dapat ini banyak daripada Prof. Emeritus Nazari Ismail, seorang pakar ekonomi daripada Universiti Malaya. Anda boleh ikuti beliau di podcast. Memang dia cerita panjang sekitar 50 minit tentang kedatangan Donald Trump ke atas Malaysia ini dan kenapa kita wajar menolak kedatangan beliau atas prinsip dan juga moral, dan khususnya kita sebagai orang Islam. Jadi sama-sama kita tolak kedatangan beliau, beri tekanan kepada kerajaan sewajarnya agar Donald Trump tidak datang ke Malaysia. Fakta ini membuat publik menilai serangan netizen Malaysia hanya penuh ironi, sementara Indonesia terus fokus membangun, bukan sibuk mencari kambing hitam.